Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat berpuasa, selamat hari raya, selamat berkeluarga. Baik, di sini saya yang bernama Azwat, seperti mana secara ringkasnya saya nak mengenalkan di mana produk hasil kita berbelanja dan kita membuat pelancongan ke serata dunia, di mana kita mengelilingi dunia dengan kita memerlukan perbelanjaan. Okey, di sini seperti mana baju yang saya pakai ni, iaitu bernama Wise. So di mana Wise Card yang juga beraccount bagi untuk pengurusan keuangan kita, seperti mana kita membuat pelancongan. Pastikan anda membuat pendaftaran sekarang untuk mendapatkan di mana akaun Wise. Anda boleh menggunakan kadnya, di mana lagi anda dapatkan 3 orang terkini untuk sama-sama mendaftar di mana akaun Wise. Anda juga akan boleh mendapat komisen sebanyak RM150. Okey. Dengan ini anda boleh layari di mana laman web saya, di laman alamat link web saya untuk anda membuat pendaftaran secara di Malaysia. Okey. Di mana boleh layari laman web saya di https://wise.com /invite AHPN Ahmad Azwadem AHMADAZWADM. Teruskan anda layari ke alamat laman web berikut, seperti mana anda untuk mendapatkan pendaftaran yang terawal. Seperti mana anda di sini juga kita di Malaysia yang juga untuk mengelilingi melancong ke serata dunia yang kini berbelanja dengan hanya mudah. Boleh berbelanja dengan menggunakan kita punya e-wallet dengan kad Wise kita, di mana ibu pejabat kita di Kuala Lumpur di Jalan Tun Razak, dan juga secara digital konsep yang sedia ada untuk semasa ini, di mana tuan-tuan dan puan-puan bolehlah dapatkan pendaftarannya sekarang dengan bermodalkan hanya RM100, di mana prosesnya secepat mungkin dalam sebulan. Di mana kad ini seperti yang kita ada e-wallet, dan kita akan adakan kad. Dan pastikan anda dapatkan 3 orang untuk terkini anda punya akaun untuk yang didaftarkan. Anda juga peroleh komisen sebanyak RM150. So lagi ramai kita berakaun, lagi ramai kita bersama-sama membuat pelancongan, lagi ramailah, lagi menguntungkan, lagi banyaklah kita peroleh pendapatan dan perbelanjaan yang lagi mudah dan lagi yang dimuliakan dalam perspektif Islam. Okey, di sini seperti mana yang saya sediakan